Hari ni aku nak pergi tengok bubu yang lepas aku pasang. Bang, apa khabar bang? Sihat ke tak? Semoga korang semua diberikan kesihatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Oh ya, tali bubunya tu aku ikat dekat lalang tu, supaya kalau hujan arus kuat dia tak hanyut lah. Bubu yang pertama ni aku dapat anak ikan haruan dengan anak kura-kura. Maaf kalau kontennya lambat sebab aku busy kerja. Doakan aku supaya aku konsisten untuk buat konten. Ini bubu yang kedua. Aku dapat ikan haruan. Dia punya saiz okey lah, sedang-sedang. Aku tangkap ikan haruannya, tapi ikan haruannya terbang guys. Lepas tu aku masukkan dalam plastik beras. Aku dapat kura-kura juga, tapi aku lepaskan je lah. Semoga membesar dengan jayanya. Bye bye. Kura-kuranya dah bebas di alam liar. Mungkin dia tengah lapar tu, tengah cari makan. Aku keluarkan ikannya daripada bubu dan aku masukkan ke dalam plastik beras. 1, 2, 3, 4. Jadi ini dia ikan haruannya. Wah, kura-kuranya tengah lapar tu guys. Jadi inilah untuk hasil hari ini. Ini ada burung gagak. Burung gagaknya mungkin tengah merajuk kot. Lepas tu tiba-tiba burung gagaknya mati. Pak Den pasang bubu yang pertama di sini. Aku pasang bubu yang kedua di sini. Aku pasang bubu yang ketiga di sini. Ini ada burung-burung kecil lagi bermain. Bubu keempat di sini. Ini ada sesumpah, tak tahu nak sumpah apa. Ini bubu yang kelima. Harinya coklat baru lepas hujan. Bubu keenam Pak Din letak di sini. Bubu ketujuh aku letak kat sini. Lepas tu aku ikat bubunya dekat sini, dekat rumput-rumput. Di malam hari kawan aku ada pergi belakang, terdengar sesuatu. Mungkin nak cari apa pun aku tak tahulah. Ini kat belakang rumah aku, belalang ni yang dia ambil. Jadi inilah belalangnya, belalang rusa nama dia. Okey, korang dengar macam mana bunyi dia. Belalang ni dia keluarkan bunyi bukan daripada mulut dia, tapi daripada sayap dia yang atas tu. Pagi ni aku menuju pergi ke spot. Banyak bangau dekat sini. Nampak tu sarang dia kat atas pokok. Punyalah besar. Tu bangaunya tu tengah jalan-jalan agaknya. Bangau betul. Di sini aku tarik bubu yang pertama dan hasilnya kosong. Ini bubu yang kedua, hasilnya pun kosong. Ini bubu yang ketiga, hasilnya pun kosong. Ini bubu yang keempat. Adalah juga hasil. Berapa ekor? 3 ekor. Nampak tu, besar-besar jugalah. Ini ikan bujuk. Dulu kecil-kecil aku panggil ikan ni ikan jubok, sebab aku salah dengar. Rupanya ikan bujuk. Lepas tu ikannya aku masukkan dalam tu sebab aku nak bawa balik. Aku nak bela dekat rumah, letak dekat akuarium. Bubu yang kelima kosong. Bubu yang keenam pun kosong. Bubu yang ketujuh pun kosong. Satu bubu je yang kena. Lepas tu aku cuba pula ke spot yang lain. Yang ni spot dekat dalam kebun sawit. Aku pakai umpan biji sawit. Masa tu banjir sampai parah sini. Sekarang dah surut sikit, tapi tak apa, aku cuba je lah. Lepas tu aku letak bubunya dekat sana, sebab rasa macam okey sikit lah tempat tu, macam tempat perjalanan ikan. Lepas tu aku ambil pelepah, aku tutup atasnya dengan daun pelepah semua, supaya tempatnya gelap. Ada potensi lah ikannya nak masuk, agaknya lah. Spot yang ni boleh tahan juga, air dia pun jernih. Lepas tu aku letak bubunya kat sini lah. Rasa macam okey, tapi tempat ni kalau hujan memang hanyut bubu. Bubunya
jangan lupa ikat. Takut nanti kalau hujan arusnya kuat, habis kena tolak. So kita kena ikat. Lepas tu aku carilah daun-daun pelepah ni, aku tutup atasnya supaya ikan ada potensi lah nak masuknya. Lepas tu aku plan, aku rasa aku nak berjala dekat sini. Dulu spot ni dalam, tapi dah banjir, pasir banyak, dah tertimbus. Jalanya tak menjadi guys, sebab aku baru belajar. Jadi kalau tempat sempit memang aku tak pandai lah. Kalau tempat ni luas, aku boleh tebah jala tu. Okey guys, tu aku dapat ikan sepat tu guys. Ikan kecil-kecil, banyak jugalah, alhamdulillah. Yang ini jala dia terbuka sikit guys, sebab tempatnya luas. So aku senang nak tebah jala tu. Tu ikan apa tu guys? Cuba korang komen. Tapi selepas aku angkat, ikannya dah tak ada guys. Ikannya dah lari, ikannya dah lepas. Aku cuba jala dekat spot yang lain pula. Tengok macam mana. Okay, kita tarik pelan-pelan. Tengok apa yang dapat. Aku dapat ikan putih guys. Ikan putih ada, ikan tiger ada, ikan terbol ada. Semuanya kecil-kecil. So inilah hasil dia. Banyak atau sikit, kita kena bersyukur, sebab inilah rezeki kita untuk hari ini. Lepas tu ikannya aku letaklah dalam ni, sebab aku nak bela dulu untuk bagi makan ikan haruan dengan ikan bujuk. Jadi inilah ikan bujuk yang aku cakap aku nak bela dari akuarium tu kan. Inilah dia. Nampak tu 3 ekor, adik-beradik agaknya kot. Hari ni aku nak pergi tengok bubu. Tengok tu, baru lepas hujan dengan banjir, airnya dah keruh, habis coklat. Lepas tu bubu aku pun sangkut. Aku buka beg dulu, lepas tu aku gantung kat sawit tu sebelum aku jebur ke dalam. Lebih baik aku selamatkan dulu apa yang patut. Aku tarik-tarik pelepah tu pun tak lepas-lepas. Lepas tu aku pijak pelepah tu, aku tawakal je lah, nasib lah jatuh lah. Aku tarik pun tak lepas, punyalah kuat. Lepas tu lepas sudah, tapi dalamnya ada ikan keli. Ikan kelinya dah mati, dah reput agaknya, sebab dia tenggelam kan bubunya, dia tak terapung. Lepas tu aku nak pergi angkat bubu yang kedua. Masa tu aku letak bubu ni 2 bubu je, tak banyak pun, sini dengan sana. Aku tarik dia punya daun-daun semua atas tu, aku tarik keluar. Tapi apa yang aku dapat? Aku dapat ular guys. Guys, ini ular apa Cuba korang komen kat bawah. Aku cuba mancing pula dekat sini, tengok macam mana. Aku strike ikan keli tu guys. Keli. Stop. Dah belajar? Sila komen. Stop. 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 Mata kailnya kecil, so kalau ikan besar makan memang takkan dekat, memang dia akan lepas. Dia akanlah dilepas.
Stop. Stop. Plan aku nak letak bubu ni dekat sini, kat bawah tu guys. Tapi aku nampak ular yang besar, terus aku tak jadi nak pasang kat sini. Jadi aku bawa balik je lah bubu ni terus. Jadi inilah dia hasil mancing. Okey guys, jumpa lagi di lain video guys.